Kenapa orang meninggal, orang laki-laki sebut nama mak bila baca talqin bin mak? Tolong jelaskan. Baik. Kenapa orang mati baca talqin? Dia kata, hei Ismail bin Aminah. Faham lagi? Kenapa tidak bin Usman, ayah dia Usman? Dengar baik-baik. Sebelum kita pergi ke bin, kita pergi ke talqin. Apa makna talqin? Talqin maksudnya mengajar. Dalam bahasa Arab, talqin. Melayu, mengajar. Talqin ada berapa? Kalau hal kematian, ada dua. Satu, qablal maut. Yang kedua, ba'dal maut. Ba'dad dafni. Pertama, sebelum mati. Sebelum mati, talqin apa? La ilaha illallah. Nah, sunat dengan ijma' ulama' sepakat 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Siapa kata? Nabi suruh. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ndaklah kamu ajar orang yang dekat nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Itu talqin dekat nak mati. Ijma' ulama'. Okey? Selagi at-talqin ba'dad dafni. Talqin ajar orang mati selepas tanam. Hak ni ada khilaf mazhab. Mazhab yang pertama Maliki dan Hanafi tidak sunat. Mazhab yang kedua Syafi'i dengan Hambali sunat. Ingat tu dulu. Ulang balik. Mazhab pertama Hanafi, Maliki la yusannu, tidak disunatkan. Okey? Mazhab yang kedua Syafi'i, Hambali sunat talqin ba'da dafni, lepas tanam. Okey, jelas tu hukum? Jelas. Kemudian pula masa sebut nama si mati, wahai Usman bin Aminah, wahai Ismail bin Khadijah, wahai Ali bin Sni, contoh, faham? Sebut nama mak. Kerana apa? Kerana dalam hadis bin mak. Situ je cerita dia. Faham? Hadis mana? Hadis talqin. Hadis talqin Nabi sebut panggil nama mayat bin mak. Jika tidak ingat nama mak dia bin Hawa, tok nyang kita, isteri Nabi Adam alaihi salam. Ya. Jadi nak rayak sini, seluruh penggunaan bin bagi manusia dalam dunia sampai ke akhirat, satu saja bin mak ketika talqin saja. Kerana nahnya begitu. Lain pada tu bin ayah. Ramai orang salah faham semayang hajat bin mak. Itu pun silap juga. Yang sebenarnya semayang hajat afdal bin ayah. Kerana tidak ada nas suruh tukar nama bin mak. Yang ada nas tukar bin mak ketika talqin selepas tanam. Faham lagi? Jadi kalau panggil masa hidup bin mak, masa pergi jabat bin mak, masa kita nak bayar RM1.99 rong 95 pun bin mak, bin ayah, jabat pun bin ayah, SPM pun bin ayah, kerja pun bin ayah, kerja apa nama minta batuang pun bin ayah. Faham? Sakit pun bin ayah, mati bin mak, akhirat bin ayah semula. Dalam banyak-banyak penggunaan bin, satu saja bin mak sunat ketika talqin saja. Faham lagi? Tetapi kalaulah bahasa talqin itu bin ayah juga, katanya tu Imam, hei Anwar bin Musa, contoh. Jangan politik, contoh. Faham lagi? Jadi hei mana bin Musa, tak bin, tidak menjadi kesalahan. Ulama kata sunat saja bin mak. Faham lagi? Bukan wajib. Akhirat balik bin ayah semula. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata kau ni, innakum satud'auna yaumil qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu pada hari kiamat Allah akan panggil nama kamu bin ayah kamu.